pagi. Ni hari last day kita sebelum rambus balik KL. Kita nak pergi breakfast dulu. Kita tak breakfast kat hotel, kita breakfast kat luar. Lepas tu kita nak beli barang sikit dan bawa balik. Sampai kedai makan 7 to 8. Ini direkomend oleh si siapa namanya, anak buah si Jepri. Pondok daging pantahan. Ni apa? Mipok. Mipok. Tak tahu benda mipok. The noodle is the noodle dia lain sikit. Dia macam nipis and springy. Springy. Sekarang ni kita kat E-Mart nak cari barang-barang. Nak beli like paste apa benda semua. So ya, kita dah beli barang. Hopefully muat lah masuk luggage ya. Muat tu muat je. Berat tu takut tak lepas. DIY Sat. Sebab nak cari penimbang. Au, ni kek tak beli lagi ni. Itulah pandai sangat. Pergi tekan butang check in tu awal-awal. Lepas tu dah mahal aku nak membeli. Dengan membeli apa tu nama? Yang foam box tu. Panas gila ni. Ya Allah. Kenapa panas sangat Ni pula kita pergi kedai ni pula. Nak cari ini kolok. Rasa dia jalan hari ni semua. Pukul 10 dah. Flight pukul 5. Pukul 12 kita check out. So by 11 nak kena dekat hotel untuk pack up apa semua. Dan akan terus check out. Kita nak pergi cari kek lapis. Kek apa namanya? Habibi Cake Shop. Habibi Cake Shop. Habibi Cake Shop. Asal dari kita pergi sini, pergi cake shop. Ada cake apa? Kita orang beli 4 jenis cake. 4 jenis kuih lapis. Ikan manis habis 147. Kita pergi dekat Tamu Muhibah. Nak cari last few things. Hopefully ada before we balik hotel and pack and then check out. Nak cari apa tadi? Belacan Dekat belacan ambil benih tu. Belacan. Hidung aku pun dah bau udang. Tangan. Sekejap kita cari lah. Cari benda. Lufa. Ada lufa. Oh ni benih. Nak pergi cari ubo-ubo. Kau tak ubo-ubo, makan ubo-ubo tu. Ubo-ubo boleh makan buat umai. Ubo-ubo punya. Kita dah check out. Tinggalkan barang sikit dekat hotel. Dan nak cuci kereta. It's 12:30 now. Nak cuci kereta sikit. Lepas tu pergi makan maybe. And then datang balik office. Then we should be at the airport by 3. Because nak hantarkan car rental and everything kan. So yeah, I might need to pay my extra like excess baggage weight too. But fuck off, I don't care anymore. If I need to pay like 500 ke 600 ke, mampus lah. Don't want to think anymore. I makan another mi goreng basah, but this time we got telur. I'm a big fan of mi basah. And then this ice.
This one. So dah gila mampus. Kat sini tangan bagi boleh masak. Nama besi dia dua. Bagi ada telur, ini saya telur. Ini seafood cooking style. Ada apa? Makan goreng basah biasa pun begini. Ini goreng basah. Kita sampai airport, tengah menunggu apa nama? Tengah menunggu orang car rental tu sampai. So nak pergi ambil trolley luggage sekejap. Kita check in semua, dah pergi toilet. Semua dah settle dah. Check in whatever semua. Kena bayar mula-mula 300, tapi kita orang buat muka kesian. Dapatlah 150. Terlebih 6 kilo. Ya, sebab dia RM40-50 lah kan, 1 kilo lebih. So 300 lah. Tapi dapat kurang. Buat muka kesian. Duk borak-borak dengan makcik dah pukul 4. Siap lagi dia beri promo. Siap promo beli ikan terubuk. But actually sedap lah. I don't know dia tekak lah. But my tekak is really nice. Ya, makan dengan nasi panas. Kita nak balik dah. Sebelah situ. Hopefully ada tempat letak bag lah. Kita dah masuk, dah board dah flight. Kita tunggu nak lepas je. And now it's T9. So masih main game je kerja ni. For taxi and take-off, luggage, portable electronic devices must be stored in the overhead compartment secured before take-off. If oxygen masks are deployed, remove your face mask before putting on an oxygen mask. In KL. Okay, bye-bye. Oh sure, thank you. Dah tunggu bag. Ni dah ada dah. Currently Depan tu ada. waiting for my brother. Sesak ya. Kita dah sampai rumah dah. Jadi itulah kita punya perjalanan pergi Miri dan Mulu. Semoga kita berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Ya, dah penat barai dan esok kerja. Sebab work from anywhere semua esok. So, ya, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Bye bye.